tunjukkan. Selagi ibu bapa kita masih ada, kita berbuat baiklah untuk mereka. Jadi adik-adik yang abang sayang, boleh buka mata. Okey. Abang minta sediakan satu kertas dan pen. Kita dah habis dah ni. Ambil satu pen, satu kertas. Kali ini betul-betul kita serius. Kita serius. Tuliskan satu surat untuk ibu dan bapa adik. Kalau abang nak semua adik pergi cakap tu kat mak bapak, mungkin agak malu. Yang boleh cakap, terus cakap dengan mak bapak. Tulis surat, sepucuk surat. Sekiranya hari ini adalah hari terakhir adik-adik di dunia, tuliskan surat untuk ibu dan bapa. Okey? Tuliskan.